Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-puan yang berada di studio dan yang mengikuti tazkirah ini secara online. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan di dalam malam ataupun pada hari 18 Ramadan ini. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke separuh yang kedua. Kita dah sampai ke pertengahan dan memasuki separuh yang kedua dalam bulan Ramadan. Berbaki beberapa minggu sahaja lagi sebelum kita mengakhiri bulan yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingin saya berkongsi sedikit sebagai kita menghayati, mengukuhkan kefahaman kita dalam bulan Ramadan ini. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang bacaan saya dalam sebuah buku, sebuah kitab yang dinamakan sebagai Maqasid Al-Ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan maqasid? Maqasid bermaksud tujuan. Kata jamak, maqasid, tujuan-tujuan. Jadi tujuan-tujuan sesuatu ibadah itu dihuraikan oleh penulis dalam buku ini, iaitu Imam Izzuddin bin Abdul Salam Ad-Dimashqi. Baik. Beliau menguraikan beberapa buah ibadah dan apakah tujuan, mengapa Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu ibadah itu untuk diamalkan oleh manusia, oleh hambanya. Dan salah satu daripada ibadah yang dihuraikan oleh beliau dalam bukunya ini adalah ibadah puasa yang sedang kita lalui sekarang ini. Jadi dalam ibadah puasa ini, kata penulis muallif kitab ini, Imam Abdul Salam Izzuddin Abdul Salam Ad-Dimashqi menghuraikan bahawa tujuan utama sesuatu ibadah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu tujuan yang paling umum, yang pertama sekali. Lalu daripada tujuan yang paling utama untuk mendekatkan kita kepada Allah itu, kita khususkan dalam konteks puasa. Jadi kata beliau, dalam kita berpuasa, antara fadilat, manfaat ataupun maqasid tujuan kita berpuasa, yang utamanya adalah untuk Allah Ta'ala meninggikan darjat diri kita. Bila kita berpuasa, secara automatik ganjaran yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita adalah ganjaran yang mengangkat martabat diri kita. Apa buktinya? Buktinya satu hadis yang disebutkan, dilafazkan oleh baginda Nabi SAW, hadis qudsi. Kata Nabi SAW, walis-siyami farhatani yafrahuhuma. Kata Nabi, untuk orang yang berpuasa, walis-saim, untuk orang yang berpuasa, farhatani, ada dua jenis kegembiraan. Dia akan happy dua kali. Jadi bila dia akan rasa happy, dia akan rasa gembira, rasa bahagia. Kata Nabi, iza aftara fariha bifitrihi. Pertama, dia akan rasa bahagia di saat ketika mana dia berpuasa, di saat waktu dia berbuka. Betul tak? Bila kita berpuasa, selepas kita dah menahan diri kita selama beberapa jam kan, lepas asar kita lalu dekat bazar, kita nampak murtabak, kita nampak cendol, ABC semua terbayang semua kan. Pada jam 7 malam, kita pun dihidangkan dengan pelbagai hidangan di hadapan kita, makanan yang sedap-sedap. Kita rasa apa? Kita rasa happy, kita rasa gembira, kita rasa bahagia. Itu adalah kegembiraan yang pertama. Saya rasa tak adalah orang yang masa dia dah berpuasa seharian, waktu dia nak berbuka dia rasa sedih. Kenapa kena makan murtabak ni, ya Allah? Aku nak puasa lagi. Kenapa aku kena makan cendol ABC ni, ya Allah? Aku nak puasa lagi sampai malam. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Kalau ada mungkin kita kena check lah. Kena check kesihatan dia. Baik, jadi kegembiraan untuk orang yang pertama, yang automatik dia akan rasa gembira selepas dia dah berpuasa berjam-jam menahan diri, sampai saat Allah Ta'ala bukakan kenikmatan makan minum tersebut kepada diri dia, dia akan rasa happy. Saat yang kedua bila, tuan-puan? Saat yang kedua kata Nabi SAW, wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Saat yang kedua dia akan gembira adalah ketika mana, kata Nabi, wa iza laqiya rabbahu, ketika mana dia bertemu dengan Tuhannya. Fariha bisawmihi, dia akan bergembira dengan ibadah puasanya.
Itu janji Nabi SAW. Selepas bertahun-tahun hidup di atas dunia ini, dia berpuasa menahan diri daripada melakukan maksiat, daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian di saat dia meninggal dunia, kemudian di saat dia bertemu dengan Allah, pasti kata Nabi, pasti dia akan merasa gembira, dia akan rasa happy, dia akan rasa syukur dengan ibadah yang dia bawa, iaitu ibadah puasa. Itu adalah janji Nabi SAW. Bermaksud dengan dua kegembiraan yang dijanjikan ini kepada orang yang berpuasa, inilah martabat yang Allah Ta'ala tinggikan bagi orang-orang yang berpuasa seperti mana kita. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang berpuasa, dalam banyak-banyak pintu syurga yang ada, kita semua berhajat nak masuk syurga, kan? Semua orang berhajat nak masuk syurga. Tak ada orang yang nak masuk neraka. Dalam banyak-banyak pintu yang Allah Ta'ala ciptakan untuk orang yang masuk syurga, ada satu pintu yang special untuk tuan-puan, untuk kita semua. Pintu itu dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan adalah pintu khusus untuk memasuki syurga, laluan khas bagi orang yang berpuasa. Ini menunjukkan kelebihan martabat yang Allah Ta'ala angkat bagi hamba-hambanya yang berpuasa di dunia. Di saat dia dibawa ke akhirat, dia akan dibawa masuk ke dalam syurga melalui pintu khas yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Jadi inilah maqasid, inilah tujuan, inilah manfaat, fadilah dan kelebihan bagi orang yang berpuasa seperti mana kita pada hari ini, iaitu untuk Allah Ta'ala mengangkat darjat kita sebagai seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Itu adalah manfaat ataupun maqasid yang pertama. Maqasid yang kedua ataupun tujuan yang kedua bagi orang yang menunaikan ibadah puasa ini adalah manfaatnya, kata Imam Izzuddin Abdul Salam Ad-Dimashqi, adalah ibadah puasa itu akan memperbaiki dirinya. Ibadah puasa yang kita sedang lalui, yang telah pun kita lalui selama 17 hari di bulan Ramadan selama ini, dan ibadah puasa yang beberapa hari yang berbaki lagi sehingga ke hujung sebelum kita menyambut Aidilfitri, ibadah puasa inilah yang akan memperbaiki diri kita sendiri. Tuan-puan sedar ataupun tidak, dalam banyak-banyak ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, kebanyakannya adalah ibadah yang kita boleh lihat secara fizikal. Contoh mudahnya apa? Orang bersolat. Kalau seseorang tu bersolat, kita nampak tak dia solat? Kita nampak. Kalau seseorang tu dia bersedekah, kita nampak tak dia sedekah? Dia masukkan duit dalam tabung. Ataupun cara yang lebih moden, dia scan QR. Kan? Dia scan QR duit now dekat masjid. Kita nampak ibadah sedekah. Ataupun orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Orang yang menjaga anak yatim. Orang yang menyampaikan ilmu. Semuanya kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Tetapi ibadah puasa boleh lihat tak? Tak boleh. Betapa spesialnya ibadah puasa ini hanya milik Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala nilai. Ibadah-ibadah yang lain semuanya kita boleh lihat. Ibadah puasa ini adalah ibadah diri kita sendiri dengan Tuhan. Begitulah betapa spesialnya, betapa khususnya ibadah puasa ini untuk memperbaiki diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Jadi ibadah puasa yang orang lain tak nampak ni, kita tak boleh nak riak. Kalau orang yang bersolat ataupun orang yang bersedekah, dia boleh riak tak? Dia boleh riak. Dia tunjukkan, dia buat mock check besar-besar kan. Bagi pada rumah yatim, contoh. Ataupun dia bagi makan, ambil gambar, ubur kat Facebook sebagai contoh. Kalau dia tak ada tujuan yang lain lah. Adapun untuk orang yang berpuasa, dia tak boleh nak riak. Dia tak ada pintu riak pada puasa ni. Dia tak ada orang yang berpuasa ada tulis di atas ni berpuasa. Tak ada. Sebab ibadah itu adalah ibadah diri kita sendiri dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, satu hadis yang Nabi ajarkan kepada kita, bila kita berpuasa, ada orang yang mengajak kita untuk bergaduh ataupun berdebat, berlawan dan sebagainya. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita sebut? Nabi ajarkan kita sebut, inni saim. Sesungguhnya aku berpuasa. Kenapa Nabi ajar kita untuk kita sebut aku berpuasa? Sebab ibadah puasa ni tentang memperbaiki diri sendiri, bukan orang lain. Ketika mana kita berpuasa, orang lain ajak kita bergaduh, bukan tugas kita untuk betulkan dia.
Bukan itu tujuan puasa. Bukan tugas kita untuk kita nak stop dia. Bukan tugas kita untuk kita nak baiki dia, tazkirah pada dia. Kita lanyak dia balik, kita tumbuk dia balik. Oi, tahu tak aku puasa? Bukan. Kata Nabi, ketika mana orang ajak kita bergaduh, kita pesan daripada diri sendiri, inni saim. Sesungguhnya aku yang sedang berpuasa. Jadi siapa yang perlu menahan diri? Orang lain ke aku? Aku. Diri kita sendiri. Jadi begitulah ibadah puasa ni mengajarkan kepada kita untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita sendiri. Sebab ibadah itu bukan tentang orang lain. Ibadah itu bukan tentang nak menunjuk kepada orang lain bahawa aku lebih baik. Dan ibadah itu bukan nak menunjukkan kepada orang lain bahawa aku sedang beribadah, nak bawa amalan, nak tunjuk pada orang lain, tidak. Melainkan ibadah itu adalah untuk kita perbaiki diri kita sendiri, nak bawa menuju kepada Allah di hari kiamat nanti. Dan itu adalah maqasid yang kedua, dan maqasid ataupun tujuan yang terakhir yang dinyatakan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam Ad-Dimashqi adalah ibadah puasa ini dia menyihatkan tubuh badan. Seperti mana kita detox, seperti mana orang yang buat IF kan, intermittent fasting, ataupun puasa-puasa yang lain dia buat apa-apalah diet yang tertentu, Atkins ke dan sebagainya. Sebenarnya puasa juga salah satu daripada cara untuk kita sihatkan tubuh badan. Selain daripada fakta-fakta lain tentang sains tubuh badan, fisiologi manusia, ada satu lagi hadis yang Nabi SAW sebutkan, sumu tasihu. Kata Nabi, sumu, berpuasalah, tasihu, nescaya kamu akan sihat. Jadi dengan 3 manfaat tadi, yang pertama sekali adalah mengangkat martabat seorang hamba, yang kedua adalah memperbaiki diri kita sendiri, dan yang ketiga adalah menyihatkan tubuh badan kita sebagai seorang manusia. Jadi mudah-mudahan dengan 3 maqasid tadi, dengan 3 tujuan kenapa disyariatkan puasa ni kepada kita, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus berpuasa pada baki-baki dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan dengan kefahaman kita kepada ibadah puasa ini juga memberi kelebihan dan penghayatan bahawa ibadah puasa ini bukan hanya sesuatu yang dirasai secara fizikal, iaitu kita tak makan, tak minum, kita rasa lapar, dahaga dan sebagainya. Sebaliknya dia juga adalah madrasah ataupun sekolah untuk kita mentarbiah diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus berpuasa dan beribadah dan beramal selepas daripada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.